Romi, kalau nak cerita pasal Susu Galur, cerita ni dia ada melibatkan, yang saya baca ni, kepercayaan kuno daripada suku kaum Minahasa. Itu betul? Ya, kaum Minahasa ni wujud. Betul. Saya rasa tahun 17, 16 macam tu lah. Sekarang dah tak ada. Dia dah lama. So dia dulu kalau apabila meninggal, dia siapkan kuburan dia sendiri. Waruga tu dia buat sendiri. Dan keluarga dia akan balut dia dengan daun pisang, letak kat situ. So sewaktu tukar penjajahan di Indonesia, daun pisang tu ditukar kepada kain kapan masuk dalam tu. Okay, dan bila Indonesia dah merdeka, so perkara ini dah diharamkan sebab daripada mayat tu akan keluar apa panggil, virus ke benda tu menjadikan kuman, wabak. So semua mayat yang ada dalam tu semua dikebumikan di tempat lain. Cuma Waruga tu saja ada tanpa mayat, dah jadi tempat orang cakap sejarah lah untuk orang pergi ni tengok. Dia memang wujud kaum tu dulu. Mungkin kepercayaan mereka sebab ada banyak-banyak internet pun kat mana-mana pun, negara pun, di sudut-sudut dunia pun, bila letak something dia rasa dia insider dia jaga dia punya, mungkin boleh bangkit kan. Biasalah tu, itu biasa. Ritual untuk menghidupkan balik. Maksudnya bila dikebumikan cara macam tu, dia percaya akan hidup balik. Hidup balik di alam lain. Reincarnation. Cuma apa yang dia buat dekat Waruga tu adalah satu, dia minta dengan orang cakap apa, tok moyang, tok nenek. Dia minta supaya dia punya hasil tanaman tu membuah dengan baik, dan juga orang yang tak ada anak, suami isteri tak ada anak, itu je dia minta. Dia minta supaya dia punya hasil tanaman tu membuah dengan baik, dan juga orang yang tak ada anak, suami isteri tak ada anak, itu je dia minta. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? So dia tak ada pun minta. Kalau mungkin ada yang minta nombor ekor tu, itu orang yang jahat lah. Maksudnya kepercayaan dia orang tak ada buat macam tu. Dia punya niat tu baik, tapi cara tu tetap salah. Maksudnya benda baik tidak menghalalkan cara. Maksudnya walaupun haiwan tu dia tak ada buat perlakuan maksudnya menjahanamkan manusia lain, tapi ilmu tu sendiri telah menjahanamkan keluarga dia. Jadi apa juga, bukannya cara kita nak menghalalkan cara.